Okay. 1, 2, 3. Oi. Oi, tengok TV tu. Tengok channel ni kita. Kikodi lah, Kikodi. Man, I really need to find a new job. Okay. Cari kerja baru. Penganggur lah kita. Begitulah tu. Oh, kita kena pecat daripada kedai pizza. Rasa kita tak kerja kedai pizza. Oh, hey you. Ya saya. Memang kita tengah miskin sekarang ni. Bob's Cleaning. Oh, okay. Masuk. Boleh bang. Boleh sangat ni. Kita memang suka kerja-kerja bersih bang. Boleh. 18 tahun ke atas baik kau ni. Boleh. Okay, betul kan. Perfect. Memang perfect. Yes. Perfect sangat. And commercial, you decide to apply and were hired on for the night shift position at Bob's Cleaning. Okay, good. Kenapa perlu night shift Kita suka kerja malam-malam. Ya ke? Oh, kacau. Gila lagu tak nak kalah. Ui, 7-Eleven. Okay. I just need to do some cleaning at this week. 30 tahun. 9, 12. Ni orang kabur grab supplies from the van. Ya, kita nak cuci bola ada barang. Okey. Kita cakap dalam inventory ada ni. Oh, ada view info job dia baca. Aku tak faham. Oh, kena play skin dia. Kita explore. Okay, dia kata kita kena cuci tandas, tapi tandas tu berkunci. Kita kena cari kunci pula. Ni mop macam mana mop boleh. Hari ni kita tukar bidang. Okay. Best semua. Tu masalahnya. Dah orang kat mana? Oh, jadi ada pintu belakang ni Oh, naya kita. Kunci. Oh, ni kunci. Benda apa tu siap? Benda apa ni? Ada benda keluar ikut ini bodoh. Bodoh lah. Ui, Dik kuasa kan tutup pintu belakang. Tutup bodoh. Tengoklah. What the betul aku nak baca. The end is near. Ni Billy and Erica. Ni cuma karut ni. Amalan Pikachu. Okay. Uish. Sudah. Bedroom Tak cantik je. Oh, kau tak jatuh. Bodoh. Jauh. Di mana pintu? Wah, tak cantik. Boleh naik bodoh. Aduh bang. Dia suruh kita bela pula. Bela baik. Okay, elektrika. Mana tempat bela? Ni lah bodoh. Di teman. Ya. Sudah. Lagi. Sudah. Kenapa pula? Ada nerd pula ni. Kena pergi balik. Bodoh lah. Di upload ni kedai elektrika orang membaca lah. Oh, ada orang hilang.
Dekat area sini. Lepas tu dia kata kita mangsa seterusnya. Sudah. Kau masuk dulu lah. Oh, datang lagi. Dia dah serit. Aduh, baru kena sekali tadi. Nak kena buat lagi. Berapa kedai kita ni? Oh, okey, jom. Cun. Ui, pintu dia sempit betul. Oh, ini mahal ni. Ada insiden. Tak apa dia tak bagi 150. Terus lah. Sebenarnya ada solution. Gua rasa tak hati dengan pintu depan ni. Bodoh, aku rasa kita kena buka orang baik. Ni je jalan keluar kita. Itu. Ya, dia je depan. Okey. Dah bismillah. Babi. Ya Allah, buka tandan lah. Wah, kita nak cuci je bang. Dia masih ikut lubang jamai pun. Tak tahu pula abang tengah berak. Ui, poli bodoh. Mana poli? Poli. What the? Kisah outside sudah. Maksudnya ni? Ada poli lah kat luar bodoh. Tahu lah. Hey officer, is everything alright? Kita dia tuduh curi tak? Actually, I'm here to ask you the same thing. Hah? Benda apa? Muka dia monyet. Recently, quite a few people around this town have been going missing. Oh, ada orang hilang sekeliling ni. He has been really worried about it. It is making Makin lama makin zoom ni tak cantik. Bukan cium. Mwah. We believe that the missing people are dead, but we haven't found anybody yet. Oh, kiranya orang tu macam mati tapi dia tak jumpa mayat dia. Oh, jadi lah. Kau pergi jemput sini belakang. Oh, bodoh jangan tutup pintu. Betul ke? Oh, dia kata ada benda yang perhatikan kita dia tadi. Nampak macam parasite. Dari bawah. Tahu? Awak ada pistol. Kita orang Batam menyapa kot. Ada tadi tengah berak. Betul lah. Kita nampak dia tengah berak tadi. Masuk lupa jamban. Oi. Kita bagi tahu. Nampak bang, dia tengah berak tadi bang. Masuk lubang jamban. Terkejut kita bang, terkejut. Ya ke apa? Try to attack you at all. Oh, tak ada pula dia serang kamu. Hello tadi. Cuma dia kabur lepas ni ketuk tu pintu. Bersalah pula kita orang tadi. Kita orang tadi dah lah tak ketuk pintu, main buka ke. Tengok tengah mencangkung. Tanda duduk. Ya. Boh cangkung tanda duduk. Okey. Kalau ada apa-apa kita orang call Encik Cik. Kita mampu berada lah. Kita ada penyapu ni bang. Miskin tu lah kau. Semenjak kedai aiskrim tutup. Ke abang nak ni pencuci kita ni. Cuci lantai. Kita hantar surat lah. Nak pun pada lelang burung. Okey, bye-bye. Oh, dia ada tulis kat bawah ni. Ada Mystery Meat. Betul je dah. Apa boleh dulu ni. Kau balik boleh ke? Bang, kau nak ke? Kita tak ada telefon. Dia suruh buka baik. Saya macam What is this? what is this? Guna muar tak? Wah, ada pintu lagi ya? Weh, ni tak cantik ni. Bukan ada benda. Jom. Kena kat beg-beg. Sudah bila pula ada sampah ni? Belakang ni aku tak minat je. So kita buang pula ke depan lah. Depan lebih afdol. Ni macam ni. Okey. Weh, tak cantik.
Oh, terang. Bah, biasa ada lubang. Hui. Oh, terkejut ke? Tak ada benda lah. Jom. Ni lah lubang, tak tahu lubang dia. What was that noise? Alah, bunyi tai lah tu abang tadi berak. Tak Balik cantik. je. Baliklah, bodoh. Bodoh lah. Kita ni kerja mencuci je, tak usah ambil tahu. Masih itu. Woi! Apa tu ni? Tak tahu. Kau mati baik. Mati bodoh. Babi baik mati. Aduh lah. Gona kau seorang. Kena main balik. Bantu lah. Sebab kau baik, kita kena ulang balik game bodoh. Sabar. Cepat. Bodoh tu. Okey, Dik. Bermula lari. Part 2. Jangan mati baik. Monster tu kejar-kejar sampai sini. Terima kasih kita ambil barang. Bapak jauh siau. Bodoh. Oi. Ya. Ni rumah kita tak? Tapi ni rumah ke benda lah. Okay, settle. Hui. I can see you. Oh shit, baby. Dah nyata kau lembut ni, Dik. Dah suruh kita buat ritual, bodoh. Di, kau lembut, Di. Dia suruh ambil lilin. Mana lilin? Dok mana lilin ni bang? Orang ambil lilin? Ni dah. Ya mama. Ni kau cerita orang bang. Tu tempat kau tu kot. Tu banyak kau cerita orang bang. Dia tambah ritual tu. Aduh. Wah. Kita ni Islam lah. Oh, amalan apa ni? Weh, Didi, kau lagi dulu ni. Weh, pecah. Bodoh gempa bumi ni. Bodoh dia keluar tu. Tu bodoh dia. Ya. Bodoh ni, kenapa kita pergi buat ni? Bodoh dia serban. Dia datang ni. Dia datang. Belakang. Weh, tak cantik, weh. Ya Allah. Allah, di kain air terakhir ko, ya Allah. Kocek lah dia. Dia ambil balik dia. Dia ambil dia balik di Godano ni. Rangka. Dah no. Nak bawa ke sini dah. Nak bawa apa lain? Sama-sama. Sama. Dengan bokeh.
dia ingat dia nak lawan kau ke? Kau ni gocek-gocek number one lah. Bener nangkut. Agak-agak